Malam dia lompat. Setiap kali dia lompat, ada yang hilang. Malam ini, dia datang untuk kamu. Makhluk hidup, lari semua. Apa tu, Tok? Hantu? Bukan hantu biasa, itu Umami terkutuk. Lari ke belakang rumah, cepat. Tolong, jauh lagi kau. Ikut arahan. Abah, orang kampung minta tolong. Pocong ni bukan hantu biasa. Dia cari mayat dia sendiri. Pocong, serius? Kita kena pergi, geng. Jom! Cepat keluar, kita dah sampai. Kenapa tergesa-gesa, Papa? Nanti cerita jalan ikut Papa. Baik, Papa. Jaga langkah, jangan tertinggal. Pocong ni bangun sebab kuburnya diganggu. Ada orang gali kubur cari harta. Kenapa mereka buat macam tu, Tok? Mereka tamak. Sekarang kita tengah betulkan keadaan. Apa yang patut kita buat sekarang? Kita pergi ke kubur malam ni. Bawa bunga dan air. Zombie, hantu, lari semua. Jangan takut, lawan balik. Kita sama-sama, jangan bagi dekat. Kita, brains. Kita mulakan! Gitar aku tukar jadi alat anti hantu. Best aku juga! Kak Joff boleh pukul hantu. Serang balik, jangan bagi lari. Kena dia! Masuk perangkap! Bukan aku yang nak bangun. Mereka yang tarik aku keluar, Hid. Bangkitlah dari kegelapan. Dengan kuasa abadi. Kau tak nak balik ke alam sara sebab dendam, tapi dendam kau salah orang. Pergilah dengan tang. Ganggu kubur kau. Sekarang, pulanglah. Pocong mengganggu perlahan badannya berubah jadi asap putih. Terima kasih. Kotak batu, 2 orang yang gali kubur sudah dihantar. Pocong tu apa tak galang nangang kota batu ke? Semua hantu yang kita jumpa sekarang ada cep retaklah. Bukan hanya pocong, semua hantu yang kita jumpa sekarang ada kaitan dengan artifak ini. Apa maksud awak, Abah? Misteri pertama selesai, tapi ini baru permulaan. Retakan bukan lagi hanya dalam keluarga, ia sudah merebak ke alam gaib.